Kebanyakan orang sebenarnya tak perasan 147 negara dah lama iktiraf negara Palestin. Tapi dalam masa yang terdekat ini, angka itu mungkin melonjak jadi 157 termasuk beberapa kuasa besar barat yang selama ini setia dengan Israel. Jadi kenapa tiba-tiba rakan baik Israel beralih haluan? Contohnya seperti Perancis jadi negara G7 pertama yang tanpa syarat mengiktiraf Palestin pada September 2025 yang baru ini. Tak lama kemudian, UK, Kanada, Australia semua mula mengikut langkah-langkah ini. Sekarang ini Gaza dalam krisis kemanusiaan terburuk. Lebih 62,000 nyawa dilaporkan terkorban sejak Oktober 2023. 2.1 juta penduduk hampir kelaparan. Mengikut sumber tak rasmi, angka kematian mungkin 10 kali ganda lebih banyak dari apa yang dilaporkan.